Aku tak pasti aku seorang je ke yang baru tahu ataupun korang semua pun sama macam aku. So benda ni jadi kat aku, kereta aku ni sebelum ni boleh je buka belakang macam biasa. Tapi aku pun tak tahu macam mana, setting macam mana yang menyebabkan dia kalau kita unlock, dia akan unlock sekali sahaja. So dia akan unlock satu pintu je. Contohnya ni aku tekan unlock, bila kita buka ni, sini boleh buka dan sini lock. Tiga-tiga pintu dia akan lock. Ini sebenarnya adalah sistem keselamatan lah, which is bagus. Sama macam Pro 2 bini aku, Azia bini aku. So kalau macam ni, bila kau dah setting macam ni, sebelah sini saja boleh buka. Kau kena tekan unlock 2 kali, barulah sebelah sini boleh buka. So kalau kau lock hanya sekali, bila kita nak unlock sekali je, so belakang still tak boleh buka. So pada aku benda ni bagus. Cuma untuk kereta aku rasa macam aku dah terbiasa sekali buka dan dia terus unlock 4 pintu. So caranya senang je. Korang tekan je dua-dua button ni. Tekan dua-dua button ni sekaligus dalam masa yang sama sampai kau tengok dekat sini naik 2 kali blink. Tengok contoh Okey, nampak tak? So dia dah naik kat sini. So bermakna yang ini kita dah boleh unlock setiap pintu. So kita try. Ni kita lock. Kita unlock sekarang. Dah boleh tutup. Dan kalau kau nak unlock dia balik ataupun nak jadikan dia macam setting yang macam korang nak, which is 3 pintu terkunci, korang tekan sekali lagi 2 kali macam tu. Serentak Okey, dah naik macam tu. So kita test. Unlock. Dah tak boleh balik guys. Depan boleh macam biasa. So kalau korang rasa benda ni bermanfaat dan boleh pakai kat kereta Proton korang, terutamanya Persona, korang boleh share video ni dan mungkin boleh memberi manfaat kepada orang lain. Cuba komen kat sini, aku je baru tahu ataupun korang pun tahu, baru tahu ilmu ni. Pro 2 cara lain, Proton cara lain. Okay, itu saja. Bye.